Apa tempat ambil ilmu sesau? Dari mana? Dari Quran dan hadis. Mesti dah orang mukmin di situ. Lepas tu, orang panggil apa lagi? Ilhamatis salihin. Segala ilham daripada Allah, bandingnya seperti wahyu nubuah kepada orang nabi-nabi. Kepada orang aulia, Allah Ta'ala beri ilhamat ke mereka. Dan pula futuhatul arifi, segala buka-bukaan hati dia sampai kasyaf panggil apa. Ya kita ni orang panggil tak suci, tak bersih. Dia kena suci dulu. Sebab itulah kita usaha menyucikan hati, di situlah capakan dari Allah dia datang. Kalau kita hati tak suci, beri barang yang elok, bercampur dia kotor. Ni bandingnya seperti gelah ni. Gelah kita nak bubuh air bersih. Air hak bersih sudah tapis bersih siap. Kita nak bubuh dalam gelas, dalam cawan. Cuba kalau cawan ni kotor. Tak sakit najis lah, kotor je. Ada debu, ada habu, ada kabut dan sebagainya. Cuba kita ambil air bersih. Bubuh pernah naik selalu. Air cukup bersih tak pergi bubuh dalam bekas yang kotor, naik selalu. Apalagi bekas najis. Bekas muatan najis pun jadi najis apakah air. Sebab tu kita kata hati tak suci dia tak boleh dah. Rusia Allah tak boleh beri tu buka ke habis. Orang hati tak suci kan. Kita nak kira rusia tak boleh. Aku beritahu kamu ni, aku ingat temu saya rapat dengan aku harap aku percaya kamu. Jangan royak ke orang lain, royak hanya padamu. Royak pagi petang selalu dah. Tu hati tak suci. Maka Allah tidak kirim rusia dia. Baik lagi pada awliya illah, maka makrifat khassah bagi mereka itu dia dapatnya la ilham. Sebab tu dia susun tarekat mengikut ilham. Mari dia ahli zahir ni mana ni? Mana hadis mana? Jangan. Itu dia. Apa nak tahu mana? Qad alima kullu unasim masyrabahum. Bani Israel 12 anak Israel 12, anak cucu tu 12 ke 12 Allah Ta'ala jaga. Sampai bila dah agak Melayu dengan Musa ambil tukar, kata di batu, pukul di batu, kata setengah batu selalu dia bawa, kata setengah pukul di batu, jenis batu tak kira apa. Ajar tu baik 12. Bila tu baik 12, bukan 12 ambil ikut rasa. Masing-masing ambil anak cucu apa dia Binyamin, ni air mata ni. Anak cucu Yusuf ni air mata ni. Anak cucu Lawi air mata ni. Tidak ikut rasa. Begitu ilmu. Dan nak cakap nahu yang pandai mahal. Nak cakap sorah, ayo. Cakap tasawuf, habis kena dengan cara. Jadi gaul begitu. Tak kena air mata siapa ni? Atau qad alima kullu unasim masyrabahum. Baik. Kemudian dia mendatangkan apa dia dalil. Apa dia tadi? Iaitu dalilnya dia kata seperti pada kata barang yang telah lalu pada kata musannaf qaddasallahu sirrahu al-kaunu kulluhu zulmatun, dan sungguh telah berdiri oleh dalil. Dia guna berdiri dalil, tak payah guna berdiri. Wa qad qamat dalil, sungguhnya telah berdiri oleh dalil. Apa kinayah daripada apa cakap berdiri dalil? Kalau kita ni kita duduk gini, tiba-tiba nak berdiri tak boleh. Bermenunjuk kita apa? Menunjuk kata kita lemah. Bangun, bangun. Hebat tu.